Berita melaporkan Datuk Seri Muhammad Ali, mantan timbalan yang di-Pertua Dewan Negara, membuat laporan PDRM berkaitan konspirasi terancang yang menyebabkan beliau telah pun dilokap oleh pihak SPRM sebelum ini. Laporan ini dibuat berikutan viralnya satu rakaman audio yang dikatakan mirip Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Utama Abdul Rauf yang diperkatakan menjadi dalang terhadap penahanan tersebut. Saudara, saya sempat bertemu dengan Datuk Seri Muhammad Ali selepas sidang media ini, di mana saya sendiri ada bertanya sama ada konspirasi ini ada berkaitannya dengan dendam lama ataupun pertukaran beliau daripada Parti UMNO dan masuk Bersatu. Di mana beliau menjawab ia adalah benar, di mana ia merupakan satu konflik dendam lama yang bermotifkan politik dan ketidakpuasan hati apabila beliau menyertai Bersatu. Saudara dan sedari, rakaman audio yang viral ini bukan satu perkara biasa di mana ia telah pun membuktikan kepada negara dan rakyat Malaysia bahawa kerajaan hari ini melakukan salah guna kuasa dan penindasan kepada mana-mana orang dengan menggunakan agensi penguatkuasaan dalam negara kita. Bukan itu sahaja, jika audio ini adalah sesuatu yang benar, maka ia juga membuktikan bahawa ada elemen rasuah melibatkan kepimpinan tertinggi dalam negara Malaysia. Saya difahamkan Datuk Seri Muhammad Ali ada menghantar audio ini untuk diforensik di luar negara. Rakyat juga mendesak agar Azam Belen sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM janganlah berdiam diri dan mencari pelbagai alasan. Sila siasat juga berkenaan dengan perkara ini. Apakah pandangan rakyat Malaysia?